Hello, Assalamualaikum. Ya, Yang. Ayah, Adam? Ada apa tu? hari ni Adam puasa penuh lah kita ayah. Adam nak makan ayam goreng. Ya, nanti ayah belikan ayam tu, Tapi kalau puasa tak penuh, ayah takkan belikan tau. Okey ayah, Adam tukar ayah balik tau. Ya. Abang, Ya, Yang. nanti balik awal sikit tau. Kita buka puasa sama-sama. Jumpa kat rumah nanti buka ya. Bye. Betul. Zim, kita tak boleh balik lagi dah. Bos suruh buat rondaan lagi. Aku baru dapat mesej. Kau pergi ronda seorang-seorang lah. Apa benda kau cakap ni? Ni apa kau berapa ni? Anak aku baru telefon tau. Bagi tahu ni. Nak suruh aku balik buka puasa dengan dia orang. Zim, sabarlah. Kalau kita tak buat benda ni, siapa nak ganti kita? Kita kena buat juga. Jauh ke dekat? Dekat je depan tu je. Dekat depan tu. Ya, lepas tu kita baliklah buka. Ya, jom lah. Dah pukul berapa ni? Sampai. Tak boleh buat besok ke? Sampai dah. Baik, Assalamualaikum. Aku tak tahulah nak buka kat mana. Ki, kau ada idea nak buka kat mana? Kau jangan risau. Aku tahu kita nak makan apa ni. Nah, kau tengok ni. Baik. Sedap. Tapi kau jangan bising-bising. Nanti kos tahu. Bising pula dia, diet kita hilang. Relax. Ada siapa? Ada satu weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillah. Wah, lega. Bah, Ayu cuti you ni sampai raya tau. Tak sabar nak raya dengan Abah. Abah pun tak sabar nak tunggu hari raya rasanya. Sudah. Kalau mak, arwah mak kau ada kan. Dah lah, Bah. Kita doa je arwah mak tu masuk syurga kat sana. Ya, Bah? Abah tu, Abah bukan apa, Abah rindu kat arwah mak kamu. Ayu pun rindu juga dengan mak. Ayu pun sayang mak juga. Tapi kita kena terima semua dengan reda, Abah. Dah, berbuka dulu. Kalau Ayu tak datang, kalau Ayu tak bercuti, tak adalah peluang nak makan macam ni banyak. Lauk, pauk macam ni. Tidak, Abah beli je. Ni. Ayu ada masak lauk kegemaran Abah ni. Gulai lemak ayam. Makan lebih sikit tau, Bah. Iyalah. InsyaAllah. Bah, esok Abah belikan nasi kandar yang sedap tu boleh tak? Ayu teringin lah, Abah. Boleh. Zim, ada orang jatuh motor lah insiden. Lah. Jom pergi tolong lah. Aku nak balik buka ni.
Kejap dia tak apa. Kesian orang tua tu dah. Kau ni kan, alamak. Lah. Tu dah bangun dah. Jom. Tu dah bangun dah. Tak. Belum jatuh lagi. Jom tengok. Pakcik. Pakcik okey ke? Okey, nak tak apa. Pakcik jangan bergerak. Ya, tak apa. Okey. Okey, saya okey. Pakcik okey ke, Cik? Miki. Ya, saya. Ya Allah. Ini pemain bola Selangor tu kan? Ya Allah. Si Jebang ah. Saya. Aduh, ya Allah. Iwan eh? Ya, betul Cik. Ni Miki ke Nadi juga? Ya, Pakcik, kami minta maaf Pakcik. Saya tak perasan Pakcik kat belakang tadi. Kita minta maaf sangat Pakcik. Nak ngelakkan barrier tadi punya pasal Pakcik pula yang jadi mangsa. Tak apa, nak sikit aja ni. Sikit aja, tak apa. Kami memang salah Pakcik. Tapi Pakcik jangan risau. Kami akan bawa Pakcik ke klinik lah. Sebenarnya apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Memang setiap ujian ni Tuhan akan membalasnya dengan 100 kebaikan, 1000 kebaikan lagi, insya-Allah. Supaya kita ni bersyukur nak, supaya kita boleh bersyukur kan. Macam mana? Kita bagi sikitlah kat Pakcik tu kan, untuk dia ubat. Kau dah berapa? 70. Kau? 100. Aku tak ada, pinjam kau dulu lah. Boleh lagi. 100 ringgit. Macam mana sih? Aku dah check dalam sistem dah. Sepatutnya tak ada aktiviti korekan dekat sini. Ni korekan haram semua ni. Korekan haram? Hmm. Betul-betul lah dia orang ni. Kau tengoklah. Kesian pakcik ni jatuh dah. Kau buat report dah? Dah, aku dah buat report dah. Bagus lah. Okey. Ni. Dah nak gerak ke? Jom. Tidak, siap. Allah. Pakcik, jomlah ikut kita orang pergi klinik. Nanti lagi lama lagi sakit ni. Cik, betul Pakcik kena pergi klinik sebab memang salah kita orang ni. Tak apa. Pakcik boleh tahan lagi ni. Tak apa Pakcik, pasal bayaran Pakcik jangan risau. Kita orang tanggung semuanya. Takut ada patah ke terselio ke apa. Tak adalah nak agaknya, tak adalah. Tak apalah, tak apa. Cik, ini ada sikit daripada kita orang bertiga. Pergi klinik Cik Tak apalah nak. Ya Allah. Pakcik, ni ada sikit daripada saya. Kau. Allah. Terima kasih ya. Pakcik, kalau tak ada apa kami gerak dululah. Iyalah. Jalankan tugas kamu. Pakcik jangan lupa pergi klinik tu. Ya. Pergi klinik Cik ya. Ya, insya-Allah. Kami gerak dulu lah. Nanti siap. Boleh ambil gambar tak nak? Boleh. Bagi saya. Saya ambil. Alah. Okey tak ni? Diam je. Okey. Zim, dalam dunia ni, semua orang ada masalah masing-masing. Semua orang akan diuji. Yang membezakan kita adalah cara kita menerima dan mensyukuri ujian tu. Sedangkan Nabi pun diuji apatah kita manusia biasa. Zizi. Yalah. Syukur buat aku. Yalah, tak payah kita bawa selama kat sini. Jom balik lah. Nak buka dah ni. Dah siap. Mak, kau lah ayah. Adam nak makan air goreng. Ayah call lah. Assalamualaikum. Sayang. Buka lauk apa hari ni? Waalaikumsalam abang. Ada ni nasi dengan lauk favourite abang? Abang dah nak balik dah ni. Dengan Fizi. Dah nak gerak dah. Sayang, kalau abang tak sempat balik, ayam buka puasa dulu dengan Adam Tapi sayang cakap dengan Adam, abang belikan ayam kesukaan dia. Okey? Terima kasih ayah. Sayang ayah. Sayang Adam juga. Okeylah. Assalamualaikum.
Bah. Kenapa tu? Okey tak tu? Ya Allah. Maafkan Abah lah. Abah tadi aksiden. Ya Allah. Nasi kandar yang kau kirim tu pecah habis berterabur kat tengah jalan. Tak apa, Bah. Nanti Abah belikan besok. Tak apalah, Bah. Tak apa. Ni, Ayu ada masakkan juga nasi. Tadi Makcik Beda bagi lauk dengan kuih. Dah, jom. Bah, Ya. makan. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ni tadi, ya Allah? Fizi pakcik. Menek ni. Inilah yang tolong Abah tadi. Saya tanya jiran sebelah tadi, dia orang kata rumah pakcik mai kat sini. Ayah. Ya Allah. Ni saya pergi makan nasi kat pakcik. Apa ni? Nasi kandar saya dengan Azim pergi beli tadi. Ya Teringat kat Allah. pakcik pula. Ya Allah. Habis kamu punya? Tak apa, saya bujang, saya boleh beli yang lain. Tak apa. Tak apa. Nanti kita dah nak berbuka ni. Pergi siapkan. Mam. Ya. Kita makan kat sini aja. Fizi main duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika. Kerana dalam setiap ujian ada nikmat yang sering kita terlupa. Syukuri nikmat. Raikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dalam setiap ujian, ada nikmat yang sering kita terlupa. Syukuri nikmat, raikan bersama. Fizi, ambil ni. Ambil separuh ni. Mari kita makan. Okey ke lauk ni? Ya Allah.